Hai semua dan selamat datang ke penerangan kita hari ini. Okey, cuba fikir sejenak. Setiap hari kita buka mata dan nampak macam-macam benda di sekeliling kita kan? Tapi pernah tak kita betul-betul berhenti dan fikir macam mana semua tu boleh berlaku? Hari ini kita nak bongkar fizik di sebalik fenomena visual harian yang sentiasa ada di depan mata kita. Percayalah, ini bukan silap mata. Ini semua sains yang memang sangat hebat. Pernah tak anda letak sudu dalam segelas air dan bila tengok dari luar, sudu tu nampak seolah-olah ia terputus dua di permukaan air? Pelik kan? Macam mana ilusi ni boleh jadi? Nah, sebelum kita rungkai misteri harian ni di hujung penerangan nanti, kita kena faham dulu sikit sebanyak tentang asas pergerakan cahaya dan bagaimana ia berinteraksi dengan dunia kita. Jadi, untuk hari ini, kita akan lalu 4 topik utama secara berperingkat. Pertama, sifat-sifat cahaya. Kemudian, sains bayang-bayang, kuasa pantulan dan akhir sekali, apabila cahaya membengkok, iaitu pembiasan. Jom kita mula dengan bahagian pertama, sifat-sifat cahaya dan tingkah laku asasnya. Okey, untuk faham semua benda dari kejadian sudu patah tadi sampailah ke pelangi di langut, kita kena tahu 3 perkara asas ni. Pertama, cahaya sentiasa bergerak dalam garisan yang lurus. Ia takkan tiba-tiba berbelok, melainkan ada sesuatu yang paksa ia buat macam tu. Kedua, ia boleh dipantulkan. Maksudnya, ia boleh melantun bila langgar sesuatu permukaan, macam bola getah langgar dinding. Dan yang ketiga, ia boleh dibiaskan atau dibengkokkan bila ia bergerak masuk dari satu bahan ke bahan yang lain. 3 sifat ringkas inilah sebenarnya enjin penggerak kepada apa yang mata kita nampak setiap hari. Kita masuk pula ke bahagian kedua, sains bayang-bayang dan apa jadi bila laluan cahaya terhalang. Bila cahaya yang tengah bergerak lurus tu bertembung dengan sesuatu halangan, benda yang menarik akan berlaku. Objek yang berbeza akan berinteraksi dengan cara yang berbeza. Kalau cahaya tu kena pada objek lut sinar macam cermin tingkap, cahaya tu akan tembus terus, jadi tiada bayang-bayang yang terbentuk. Tapi, kalau objek tu lut cahaya macam cermin beku, ia cuma bagi sebahagian cahaya sahaja untuk lalu, jadi bayang-bayangnya agak kabur. Dan kalau cahaya langgar objek legap macam buku, dinding atau badan kita sendiri, ia akan sekat cahaya tu sepenuhnya. Hasilnya, terciptalah bayang-bayang gelap yang sangat tajam dan jelas. Tapi yang lebih menarik, bayang-bayang ni saiznya tak statik tau. Ia boleh membesar atau mengecil bergantung pada 2 jarak penting. Pertama, jarak antara objek tu sendiri dengan sumber cahaya. Cuba anda rapatkan tangan pada lampu suluh, bayang-bayang automatik jadi gergasi. Kedua, jarak antara objek dengan skrin di mana bayang-bayang tu jatuh. Ubah saja mana-mana jarak ni dan saiz bayang-bayang anda pun akan turut berubah. Sama macam saiznya, bentuk bayang-bayang pun sentiasa berubah-ubah. Bentuk ni bergantung sepenuhnya pada macam mana orientasi objek tu, iaitu macam mana ia dipusing atau disengitkan dan juga kedudukan sumber cahaya. Cuba fikir pasal bayang-bayang kita sendiri. Waktu pagi, bila matahari berada di kedudukan rendah, bayang-bayang kita jadi panjang dan kurus. Tapi bila tengah hari pacak tepat dari atas kepala, bayang-bayang tu seolah-olah hilang kat bawah tapak kaki kita. Semuanya dimanipulasi oleh sudut cahaya. Sekarang kita beralih ke bahagian ketiga. Kuasa pantulan atau keadaan bila cahaya melantun. Jadi, apa yang jadi bila permukaan tu menolak pantulkan balik cahaya? Bila cahaya dari sumber macam lampu suluh terkena pada permukaan cermin, ia akan melantun keluar membentuk cahaya pantulan. Sinar yang masuk dan sinar yang keluar tu akan bergerak ke arah baharu yang kita sebenarnya boleh ramal dengan tepat. Ini adalah fizik asas yang berfungsi pada setiap cermin kat rumah anda. Kesan lantunan ni mungkin nampak ringkas, tapi ia tersangatlah penting. Malah, pantulan inilah satu-satunya sebab kenapa kita boleh nampak dunia sekeliling kita. Benda-benda biasa macam kerusi, meja atau kawan-kawan anda tak keluarkan cahaya mereka sendiri macam mentol lampu. Kita cuma boleh nampak mereka sebab cahaya dari tempat lain terkena pada mereka, melantun dan bergerak masuk terus ke dalam mata kita. Kalau tak ada pantulan, kita semua memang akan hidup dalam kegelapan mutlak. Jom kita tengok macam mana kita gunakan hukum pantulan ni secara praktikal. Bermula dari cermin muka biasa yang kita guna untuk bersiap setiap pagi, sampailah ke cermin cembung besar. Anda mesti selalu perasan cermin cembung ni di kawasan selekor tajam atau kedai serban neka kan? Cermin ni pantulkan cahaya dari sudut yang sangat luas yang secara bijak bantu pemandu nampak kawasan titik buta supaya tak berlaku kemalangan. Ia juga beri kuasa pada alat-alat khusus yang lebih profesional. Contohnya, menggunakan cermin kecil yang dipanggil cermin pergigian, doktor gigi boleh periksa keadaan gigi yang tersembunyi jauh kat dalam mulut kita hanya berpandukan pada pantulan cahaya.
Ataupun tengok saja periskop. Dengan menyusun 2 cermin pada sudut tertentu dalam tiub panjang, orang di dalam kapal selam boleh memantulkan imej dari luar permukaan air dan merentasi halangan terus ke matanya. Memang sangat praktikal dan mengagumkan. Baiklah, kita masuk ke bahagian yang terakhir apabila cahaya membengkok, iaitu pembiasan. Okey, tiba masanya untuk kita rungkaikan misteri sudu patah kita tadi. Poin pentingnya macam ni. Cahaya memang sentiasa bergerak lurus, tapi kelajuannya bergantung pada kawasan atau bahan yang dilalui. Bila cahaya masuk dari medium seperti udara, terus ke dalam kawasan yang berbeza ketumpatan seperti air, kelajuannya bertukar. Perubahan kelajuan inilah yang buat arah pergerakan cahaya itu berubah. Fenomena cahaya mengubah arah pergerakan bila merentasi 2 medium berbeza inilah yang dipanggil sebagai pembiasan cahaya. Dalam erti kata lain, cahayanya membengkok. Dan inilah jawapan sebenar kepada misteri sudu kita. Bila cahaya yang dipantulkan dari sudu yang terendam tu bergerak keluar dari air menuju ke udara untuk sampai ke mata kita, sinar cahaya tu bertukar medium. Ini menyebabkan ia terbias atau terbengkok. Otak kita pula sentiasa terprogram untuk anggap cahaya tu bergerak lurus. Jadi otak kita pun tersalah letak kedudukan sebenar sudu tersebut. Sudu tu sedikit pun tak patah. Cuma cahaya yang baru keluar dari air itulah yang sedang menipu mata kita. Tapi, pembiasan cahaya ni buat kerja yang lebih besar daripada sekadar cipta ilusi kat meja makan kita. Prinsip yang sama ni, bila berlaku pada skala yang besar di langit, ia menjadi arkitek kepada salah satu pemandangan semula jadi yang paling megah. Betul, kita sedang bercakap pasal pembentukan pelangi. Prosesnya sungguh magis tapi sangat mudah. Bila cahaya putih dari matahari bersinar dan terkena pada rintik-rintik air hujan di udara, titisan-titisan air kecil tu bertindak sebagai jutaan medium baharu. Cahaya tu dibiaskan oleh air. Dan disebabkan spektrum warna dalam cahaya putih membengkok pada darjah yang berbeza, warnanya terpecah lalu melukiskan pelangi yang sangat cantik merentasi kanvas langit kita. Memang memukau kan? Apa yang kita nampak macam sihir visual sebenarnya cuma perjalanan zarah-zarah cahaya yang sangat teratur. Jadi lepas ni, bila anda keluar rumah selepas hujan dan terpegun tengok pelangi atau nampak kawasan titik buta melalui cermin cembung, anda dah tahu dengan tepat fizik hebat tersembunyi yang menjadikannya realiti. Tapi cuba fikir sejenak, ada berapa banyak lagi benda di dunia ni yang tanpa disedari sedang dibentuk oleh cahaya yang langsung kita tak nampak? Teruskan bertanya, teruskan meneroka. Terima kasih sebab sertai penerangan kita kali ini.